Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan yang penuh keberkatan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita dapat bersama-sama dalam program Bicara Ramadan pada hari ini. Untuk makluman semua, nama saya Daniel Ashraf bin Abdullah dari kelas 5 UUM. Marilah kita bersama-sama mengambil sedikit masa untuk mendengar tazkirah ringkas sebagai peringatan dan pengajaran dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Tajuk bicara Ramadan saya ialah menghargai nikmat makanan. Ketika kita berpuasa, kita akan merasai lapar dan dahaga sepanjang hari. Melalui pengalaman ini, kita dapat memahami perasaan orang yang kurang bernasib baik yang mungkin tidak mempunyai makanan yang mencukupi setiap hari. Ramadan mengajar kita supaya lebih bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, termasuk makanan, minuman dan kesihatan. Sebagai seorang pelajar, kita boleh menunjukkan rasa syukur dengan tidak membazirkan makanan, terutama ketika berbuka puasa. Ambillah makanan sekadar yang diperlukan. Selain itu, kita juga boleh berkongsi rezeki dengan orang lain, seperti membantu keluarga menyediakan juadah berbuka puasa atau bersedekah kepada yang memerlukan. Inilah antara nilai murni yang diajar oleh Ramadan: bersyukur, berkongsi dan menghargai nikmat Allah. Semoga perkongsian yang ringkas ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.